Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Kepada anda yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya. So, hari ini saya nak kongsikan satu informasi berkaitan program pengurusan tinggal lebih masa sektor kawalan, iaitu program PTSK. Program PTSK ni adalah satu program di mana warga asing yang telah tinggal lebih masa di Malaysia, iaitu overstay bawah 90 hari, boleh membayar kompaun tanpa pendakwaan di mahkamah. Info-info yang saya dapat melalui Facebook Jabatan Immigration di mana siapa yang layak dalam program ini. Siapa yang layak dalam program ini adalah pemegang-pemegang PAS lawatan sosial, pemegang PAS lawatan sosial jangka panjang, pemegang PAS pelajar, pemegang PAS penggajian tanggungan residen talent, pemegang PAS lawatan kerja sementara dan pemegang PAS lawatan ikhtisas. Mereka saja boleh masuk dalam program ni lah. Siapa yang tak boleh? Ini kategori-kategori yang tak boleh. Yang telah tinggal lebih masa lebih 90 hari. Dia tak boleh. Yang pernah masuk program PTSK tapi nak masuk balik, tak boleh. Dan nama-nama warga asing yang tersenarai dalam rekod jenayah, senarai syah, mahkamah atau dikehendaki oleh agensi lain. So apa langkah-langkah yang perlu dibuat oleh warga asing untuk menyertai program ini? Hadir ke pejabat immigration dengan membawa pasport dan tiket, kalau adalah tiket tu. Pegawai immigration akan semak dokumen kamu dan akan menawarkan kompaun. Apabila kamu ditawarkan kompaun, kamu kena bayar kompaun tu penuh pada hari berkenaan juga. Sekiranya perlu, special pass akan dikeluarkan dan pesalah juga boleh memohon lanjutan PAS, iaitu PAS-PAS yang mereka ada ni boleh muat lanjutan sekiranya mereka layak. Berapa harga kompaun bagi program ini? Mana-mana warga asing yang telah tinggal lebih masa antara 1 hingga 30 hari, kadar kompaun adalah RM30 untuk sehari. Kalau ditinggal 10 hari overstay, RM300. Satu hari RM30. Bagi yang tinggal lebih masa 31 hari hingga 60 hari, kadar kompaun adalah RM1,000. Dan mana-mana warga asing yang telah tinggal lebih masa dalam tempoh 61 hari ke 90 hari, harga kompaun adalah RM2,000. Dekat sini RM2,000 lah. Harga kompaun. So, kepada warga asing yang nak menyertai program ini, pastikan kamu hanya tinggal lebih masa bawah 90 hari saja dan tiada rayuan untuk pengurangan kompaun. Apabila kamu diberikan kompaun, kamu kena bayar kompaun itu dan pulang ataupun boleh membuat lanjutan sekiranya layak. Semua permohonan akan disemak oleh pegawai immigration dan akan ada tapisan terlebih dahulu sebelum kompaun ditawarkan. So kepada anda yang tak faham, boleh follow dekat Facebook saya. Saya dah jelaskan dekat Facebook saya BP Jaya. Dekat sana saya dah tulis, kamu boleh ikut. Apa yang saya nak pesan, jangan ikut pihak ketiga. Kerana apabila kamu ikut pihak ketiga, kemungkinan kamu ditipu tu sangat tinggi. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan kongsikan link video ni kepada kawan-kawan anda. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.